Ha? Dalam masa 3 hari boleh dapat pulangan 300%? Wah, menarik ni. Kejap. Maaf cakap, saya ni jenis skeptikal. Lebih baik search dulu company ni dekat online. Okey, jumpa pe website company ni. Wah, dekat sini dia tulis penasihat kewangan yang diluluskan oleh BNM. Siap ada logo lagi. Tapi, logo ni betul atau palsu? Maaf cakap. Kalau nak invest ni bukan sikit-sikit. Baik saya cek dulu dekat website BNM untuk kepastian. BNM ada senarai amaran pengguna kewangan. Bolehlah saya refer. Seriously? Potential clone entity? Pandai scammer ni letak nama yang hampir sama dengan penasihat kewangan yang diluluskan oleh BNM. Maaf cakap, nasib baik saya ni semak dulu. Maaf cakap, duit takkan jatuh dari langit. Kalau ada tawaran pelaburan melalui aplikasi chat, jangan terus percaya. Jangan jadi mangsa. Semak dahulu, melabur kemudian.